diceritakan bahawasanya Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, dia seorang zahid. Zahid ni maknanya orang zuhud lah. Orang zuhud, orang yang tidak bermewah-mewah hidup. Lagi pula di kalangan ulama sahabat, banyak beri fatwa di zaman sahabat. Dia pernah berbuka puasa dengan jima. Buka puasa. Jadi nak khabar bukan mesti gitu. Nak cerita bahawasanya keperluan. Bila perlu boleh, tapi jangan hari-hari. Nampak? Tak siapa sok mau sejik dia memang kata guna lama amor mari. Tak dang buka dengan jima. Jadi hukumnya boleh tu je nak khabar, boleh. Bukan sunat. Sunat berbuka dengan benda. Dengan kurma ke tamar? Sama lah. Dengan kurma. Arab panggil tamar. Sunat berbuka dengan buah kurma. Walaupun kita tak suka buah kurma, katakan bukan makanan buah kampung kita lah, kampung kita duku lah, jawabnya sunat juga, suka tak suka pun, kerana ni hak Nabi suruh. Nabi kata aftiru ala tamrin, hendaklah kamu berbuka puasa dengan buah tamar. Tak kira. Ada orang kata aku dah minyak tamar, aku beri nasi dulu. Bodoh kan, khabar sunat. Faham? Bukan suruh makan kurma saja, tak makan nasi. Walaupun mu nak makan nasi, makan buah tamar tu sutir, ambil sunnah. Takkan yang jadi mutah darah. Tak minyak pun. Sunnah Nabi kena kasih. Baik. Boleh berbuka dengan jima, tak ada masalah. Tunggu bedil dung. Allahu Rabbi. Kemudian mandi junub, lepas tu semayang maghrib. Lepas tu semayang, jangan dak ingat tangi semayang garik lalu tengah tayat awal Allah dak mandi dah. Jadi boleh apabila perlu, kerana ni hati. Di masalah nafsu syahwat ni masalah hati. Bila dia jimak dulu isteri dia, dia pun semayang maghrib, selesai hati. Kalau tidak, jadi semayang. Tak kira lah apa saja keperluan kita. Nak makan nasi, Nabi kata, ada dah orang hidang, biar semayang dulu lah. Lagi semayang ingat nasi. Jadi semayang kita, tak ada. Jadi low kelas. Jadi duk ingat ke nasi, romang. Maka Nabi kata, kalau anda ada nasi dan perut berasa nak makan, nasi dulu semayang ke dia. Betul tak semayang tu besar, tapi nasi dulu semayang ke dia. Sebab semayang ni hati paling utama, iaitu tempat hadir hati, khusyuk. Kalau dah ingat ke nasi, semayang kulit saja, orang panggil kelotong saja. Sebab tu makna hadir hati. Hadir hati ni makna hati hadir bersama jasad yang mengerjakan semayang di atas tikar semayang. Jangan kita jasad atas tikar semayang, hati tidak hadir bersama, hati di tempat lain. Maka semayang itu tidak ada kualiti. Hadir hati maknanya di mana kita duduk atas jadah, hati atas jadah. Maksudnya hati ingat kepada Allah. Dan adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala berkata, aku berkendak kepada jima itu seperti aku berkendak kepada makan makanan. Maka istrinya itu seperti makanan, dan dengan dialah sebab menyucikan hati daripada was-was. Dan kerana inilah menyuruh oleh Nabi SAW akan tiap-tiap seorang yang melihat akan perempuan, maka ingin ia seorang kepadanya kepada perempuan, bahawa menjima ia seorang akan istrinya, kerana demikian itu jima menolakkan akan was-was daripada diri seorang yang melihat perempuan di jalanan. Sebab itulah Nabi kata, kalau kita tengok orang puang di tengah jalan, bukan orang puang duduk kat langit putih, maknanya di luar rumah lah, nampak orang puang comel, maka hati ni syaitan tiup lalu.
Nampak? Was-was ni bukan maknanya bab semayang je. Was-was jangan kata bab niat nak ambil wudu. Was-was ni maknanya gangguan syaitan. Gangguan banyak masa. Gangguan suruh acak kali ambil wudu. Gangguan suruh tak ingat rakaat. Juga was-was gangguan supaya ingin kepada perempuan yang dilihat di luar rumah. Nak zaman ni. Tak. Comel-comel belaka. Mok dak macam mana mok? Comel anak tu comel. Itulah perubahan akhir zaman. Ingat akhir zaman semua benda semakin comel. Bukan rapuan je, kereta kau kau lawa bank, kau lawa lori dengan lori dulu, lori lawa lori lening. Padahal lori tu barang utuh. Lawa lori lening. Telefon dengan zaman dulu dengan lening, lawa lening. Ingat kau lama dunia kau lawa. Orang je perangai kau hidup. Tu saja. Rumah jadi tengok rumah lawa-lawa rumah. Lawa. Siap taman perumahan je bos situ. Apa benda ni papang iklan. 20 unit rumah kembar 2 tingkat. Kita lalu berik hanya berik kereta 199,099 ringgit. Dah apa 200 duit 200,000 balik RM1. Memang lawa dengan landscape-nya, dengan biliknya. Kau lama kau lawa. Maka kau puang gitu kau. Kau lawa kau udah ni kau puang. Comel. Tengok ayah dia golok bong. Tak sabar sikit arang. Anak comel, putih lesuh, hidung macam. Memang dah, tapi perangai kau uduh. Pakaian kau lawa. Selipar lening dengan selipar dulu lawa selipar lening. Habis kau lawa. Tuhan beri nikmat sebanyak mungkin. Tapi agama kau kurang. Kau dak rot cetong. Kau bodoh orang. Maka Junaid Al-Baghdadi ni siapa? Dia bukan driving school. Dia ulama tasawuf. Faham? Syekh Junaid Al-Baghdadi. Seorang daripada ulama tasawuf yang menjadi tumpuan dan rojokan ulama-ulama tasawuf dunia. Hebat dia. Bukan kelas ngajar kitab tasawuf atas lambu dah. Ulama-ulama tasawuf dunia jadikan Junaid Al-Baghdadi tempat rojok masalah tasawuf. Hebat. Dia seumpama Imam Malik, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dalam bab fiqh. Nampak? Orang kuat, orang sufi, orang tasawuf, dak gahi ke puang? Gahi tu. Nampak? Ini mak ke bini dia macam makan nasi. Faham? Pagi sekali. Makan pagi. Pukul 7. Lepas tu pukul 10 pula. Rehat. Faham? Pukul lohor. Petang, pasar. Malam. Macam makanan. Benda ni normal, benda biasa. Jangan kita nampak dak molek. Lepas tu Tuhan cipta kita. Dia tu benda bank no. Mudak kau. Dah. Nampak? Tak secara orang. Barang halal secara. Tuhan buat tu laki puang dia ada pasangan ni. Bukan Tuhan suruh buat saja. Kecantikan tubuh seorang wanita siapa buat? Allah buat tu. Lengan dia, tiak dia, bau dia, pinggang, punggung saya cakap peha, lutut, keting tak sama dengan orang lelaki. Siapa yang akan ambil nikmat kecantikan ni? Tuhan cipta orang lelaki. Kemudian disyariatkan akad nikah. Nampak lagi? Jadi boleh kan? Tasawuf apa 3 kali sehari jimat tasawuf. Begitu. Tasawuf bab lain, hati dia bersama Allah. Ibadat dia kuat, zikir dia kuat. Dah tu kopang dak dunia. Tak dunia lain. Dunia ni yang memperdaya kita. Yang tidak ada faedah. Ni ada faedah.
faedah bangsa akhirat. Nah, kalau nak jimat dada bini tak ada. Nampak panas sangat mang. Tok Imam balik derah-derah rumah. Nah, dah bini seminggu dah balik. Nah, balik derah-derah rumah, bini pergi kursus Kuala Lumpur. Nak ingat nak balik jimat bini dang ni, jimat kundang 45, 7 suku mandi, 7.5 jadi imam. Nak. Balik-balik tengok bini dak balik lagi. Bini atau mesej dak balik lagi bang, singgah marang rumah tok tua. Balik karang. Nampak? Panas sang tu imam. Dak kucar telur, bukan telur ayam kapung, telur asa tu. Dengan kulit-kulit bang. Balik tengok tak ada. Gi sembahyang maghrib, selesai dak hati tu imam. Dak selesai hanya. Dak dah rokok. Kunut dah. Bayangkan lagi. Jadi papa habis dah. Itu bahaya. Bila hati selesai, maka selesailah kita untuk memulakan takbir masuk ke dalam sembahyang. Jadi tengok lawa, tak usah kata sedap orang ni kalau boleh kaku. Tak payah. Nabi kata mugi balik. Kerana orang puan mu ada dah di rumah. Halal lagi suci. Nampak? Disahkan halal oleh JAKIM.